Ramai orang pandai start, tapi tak semua orang cukup kuat untuk habiskan. Semangat awal memang semua ada. Excited, berkobar-kobar, dan cantik. Hari pertama, semua nampak mudah. Tapi lepas seminggu, mula penat. Lepas bulan, mula hilang arah. Lepas beberapa kali gagal, terus senyap. Bukan sebab tak pandai. Bukan sebab tak ada bakat. Tapi sebab tak cukup kuat untuk bertahan. Kekuatan sebenar bukan masa kau semangat, tapi masa kau dah tak larat, tapi kau tetap jalan. Orang berjaya bukan yang paling hebat mula, tapi yang paling lama tak berhenti. Jadi soalan dia bukan aku boleh start ke tak, tapi aku cukup kuat ke nak habiskan. Sebab dekat luar sana, yang ramai bukan tak mampu berjaya, cuma tak cukup kuat untuk sampai.